Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas kerja saya bertajuk kepentingan dan relevansi kitab turas dalam kalangan pelajar jurusan dakwah di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia. Pendahuluan, kajian ini membincangkan tentang kepentingan kitab turas dalam kalangan pelajar jurusan dakwah di Universiti Awam Malaysia. Hal ini kerana penguasaan yang kukuh terhadap asas ilmu Islam dapat membentuk jati diri seseorang dan memberikan nilai tambah kepada pendakwah sehingga masyarakat menaruh kepercayaan terhadap mereka. Skop kajian ini memfokuskan kepada peranan karya turas dalam pendidikan Islam dan amalan dakwah kontemporari dalam kalangan pelajar jurusan dakwah di Malaysia. Kajian ini melibatkan 5 orang peserta yang dipilih untuk ditemu bual. Pemilihan mereka dibuat berdasarkan kriteria tertentu, antaranya mereka merupakan pelajar jurusan dakwah di Universiti Awam di Malaysia. Universiti yang terlibat ialah Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Universiti Malaya dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Objektif kajian ialah meneroka kesan pemahaman terhadap kitab turas dalam bidang dakwah, menepasi dan menganalisis kaedah atau strategi yang berkesan dalam mempelajari kitab turas dan menyelidik cabaran yang dihadapi oleh pelajar dakwah dalam mempelajari kitab turas. Metodologi yang digunakan ialah kaedah kualitatif dengan menjalankan temu bual terhadap 5 orang responden bagi mencapai objektif tersebut. Tema-tema soalan yang dikemukakan ialah tahap kefahaman terhadap kepentingan kitab turas, cadangan kaedah pelestarian dan pandangan peribadi responden yang membuktikan bahawa kitab turas mempunyai kepentingan tersendiri bagi pelajar dakwah di Universiti Awam di Malaysia. Analisis dan kedapatan kajian. Tema kefahaman terhadap kitab turas didapati bahawa semua responden mempunyai asas kefahaman yang baik terhadap maksud kitab turas. Secara umum, mereka menjelaskan bahawa kitab turas merupakan warisan atau legasi para ulama terdahulu yang bersumberkan teks-teks sahih. Mereka juga berpandangan bahawa kitab turas penting sebagai rujukan utama dalam bidang pengajian Islam. Untuk tema relevansi kitab turas dalam pengajian Islam moden, 5 orang responden memberikan pandangan yang berbeza berdasarkan pengalaman dan pemahaman masing-masing dalam mempelajari kitab turas. Namun begitu, kesemua mereka bersetuju bahawa kitab turas masih relevan dan penting dalam pengajian Islam moden. Penyelidik mendapati bahawa semua responden melihat kitab turas sebagai sumber rujukan utama yang menjadi asas dalam memperolehi kefahaman yang mendalam, khususnya bagi pelajar dakwah. Tema kepentingan kitab turas bagi pendakwah. Hasil kajian mendapati bahawa semua 5 responden bersetuju bahawa kitab turas sangat penting sebagai sumber rujukan yang kukuh dan boleh dipercayai bagi pendakwah sebagai sumber utama yang perlu dipelajari dan dikuasai. Pendakwah mempunyai peranan besar apabila berhadapan dengan pelbagai isu dalam masyarakat. Mereka perlu bersedia dalam semua aspek termasuk kemahiran menjawab kekeliruan yang timbul dalam kalangan masyarakat. Tema sumbangan ilmu kitab turas terhadap keberkesanan usaha dakwah. Kelima-lima responden melihat bahawa kitab turas menyumbang kepada keberkesanan penyampaian dakwah melalui kaedah pembelajaran dan metodologi yang telah terbukti berkesan sejak sekian lama. Penyelidik mendapati bahawa kitab turas memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan dakwah kerana kitab ini beserta kaedah pengajiannya menjamin kesahihan ilmu yang disampaikan serta memastikan pendakwah memperoleh kefahaman yang benar. Tema peranan turas dalam menjamin penyampaian ilmu Islam yang sahih kepada generasi akan datang. Kaedah pembelajaran kitab turas ini mampu menjamin kesahihan penyampaian ilmu berdasarkan metod dan pengiktirafan para ulama. Kaedah pembelajaran kitab turas ini bukan sekadar bergantung kepada pembacaan atau perbincangan semata-mata, tetapi juga memerlukan pembelajaran secara bersemuka dengan guru atau disebut sebagai talaqi. Kaedah ini dapat memastikan ilmu yang diperolehi adalah tepat dan difahami dengan jelas. Secara ringkasnya, kaedah mempelajari kitab turas dan meneliti kitab turas mampu memastikan penyampaian ilmu yang sahih kepada generasi akan datang. Tema integrasi turas dengan isu-isu Islam kontemporari dalam kurikulum universiti. Responden menunjukkan bahawa mereka mempunyai pandangan yang berbeza. Perbezaan ini dapat dilihat daripada cara pensyarah menyampaikan kuliah dalam menggabungkan kajian kitab turas dengan isu-isu kontemporari.
Walau bagaimanapun, semua responden bersetuju bahawa kurikulum universiti telah mengintegrasikan antara pengajian turas dan isu semasa. Cuma perincian pelaksanaannya bergantung kepada cara penyampaian pensyarah masing-masing. Antara contoh ialah subjek seperti perbandingan agama dan fatwa ajaran sesat di Malaysia. Pelajar dakwah dapat memperluas ilmu mereka dengan menggabungkan ajaran agama dengan isu-isu semasa. Kesimpulan, kitab turas bukan sekadar himpunan ilmu, tetapi menawarkan metodologi pembelajaran yang berkesan sebagaimana diamalkan oleh ulama terdahulu. Sejarah pendidikan Islam di alam Melayu dan Nusantara membuktikan peranan penting kitab warisan turas dalam pembentukan keilmuan dan dakwah. Dapatan kajian menunjukkan keperluan pemilihan kitab turas yang sesuai serta penambahbaikan kaedah pengajaran bagi meningkatkan kefahaman dan motivasi pelajar dakwah. Kaedah pembelajaran yang berkesan memberi impak signifikan terhadap pembentukan intelektual, akhlak dan keupayaan pelajar dalam melaksanakan dakwah secara berhikmah. Oleh itu, kitab turas wajar diperkasakan sebagai komponen utama dalam pengajian dakwah bagi melahirkan pendakwah yang berilmu, berakhlak dan berwibawa. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.